8 buah sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil SJKT di Cameron Highlands terpilih menjadi perintis dalam program literasi kecerdasan buatan AI di bawah inisiatif Aram Kementerian Perpaduan Negara. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Saraswati Kandasamy berkata, pelajar dapat diterapkan dengan pendedahan terhadap AI menerusi bimbingan guru dan ibu bapa. Ini adalah literasi awal, so mereka akan rasa mereka adalah dekat dengan AI. Dengan perasaan itu mereka boleh membawa semangat ini kepada anak mereka dan juga kepada kawan-kawan, dan kita juga hari ini nampak ada banyak belia, remaja, warga generasi muda yang hadir program ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program literasi AI bertajuk DSJKT Kuala Terla. Inisiatif ini memberikan tumpuan kepada program-program berimpak tinggi yang dapat membantu masyarakat India agar tidak terpinggir dalam era digital. Saya selalu guna AI ini untuk buat RPH ataupun perancangan pengajaran untuk saya lakukan di kelas. Jadi berdasarkan apa yang saya belajar melalui AI ini, saya boleh menghasilkan RPH, boleh menghasilkan satu bahan bantu mengajar yang sesuai untuk murid-murid gunakan. Dulu memang guru-guru menggunakan chalk and talk method. So sekarang memang tak ada. Murid-murid sekarang dah advance. Dia lebih minat AI. Jika kita menggunakan program-program macam ini, kita boleh menarik minat pelajar tu dalam pelajaran kita. Program ini akan diperluas ke sekolah di Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.